Okay, Assalamualaikum. Kita akan teruskan dengan soalan nombor 9. Okey, untuk soalan nombor 9 ni kita akan tengok macam mana cara untuk menjawabnya. So, a 4-stroke 6-cylinder engine which is of piston cylinder have mass of 1 unit and crank radius of 1 unit. Figure below left is the plane location of each cylinder. The firing order is 1, 3, 5, 6, 4 and 2. Figure below right is the side view of the cylinder position. Check whether the engine is in complete balance or not. So, untuk soalan ni, bila dia dah beri bantuan, di mana bantuan yang pertama figure sebelah kiri, figure below left is the plane location. So dia dah bagi hint bantuan di mana perlu letaknya reference plane. Okay, and then next hint yang seterusnya adalah primary angle yang sepatutnya kita tahu untuk setiap piston. Okay, sekiranya hint tu tidak diberikan, awak boleh gunakan informasi ataupun formula yang ada dalam slide saya. Theta equals to 720. Why 720? 4 stroke. Need 2 complete cycle. Okay. 720 divide by number of cylinder. Dalam soalan ni, number of cylinder dia 6. 120 degree. Depend on you. Kalau awak nak letak silinder yang pertama start pada 120 degree pun tak ada masalah. Awak mesti kena tahu. So, apabila dia dah bagi hint, satu, awak tengok firing order. Firing order dia. Okay, 1, 3, 5, 6, 4, 2. 1. And then 3. After that, 5. And then 6. And then 4. And last is 2. That means dia clockwise, dia beranggapan positif. Itu awak perlu tahu. Ini penting. Value and sign, positif, negatif, mempengaruhi graf awak. Okay. So dalam soalan ni, dia minta kita check sama ada engine ni complete balance ataupun tak. So kita construct a graph. Sebelum construct a graph, kita create table. Okay. Plane 1 sampai plane 6. Mass, kebiasaannya mass kita gunakan unit kilogram, ya. Tapi dalam soalan ni kita gunakan unit as a unit. Okay. Radius unit. MR unit power of 2. Okay. L dia dah bagi tahu kita reference plane as plane 1. So plane 1 is 0. And then seterusnya lah. Okay, sampai plane nombor 6. Angle, tengok primary angle 0. So firing order after that is 3. So 3 sini 3 120. Dia dalam keadaan positif. Next 5 240 sebab daripada silinder nombor 1 ni. So 240. Next 6 is 0. 6 is 0. Next 4 is 120. Jarak dia daripada silinder yang pertama. Lastly is 2 is 240. Okay. Kalau awak dapat benda ni, secondary theta, tak ada masalah bagi awak. Darab je. Kalau yang ni betul, yang ni akan betul. Okay. So kita akan check sama ada primary force, secondary force, primary moment, secondary moment, balance ataupun tak. Okay. Kita akan tengok. Kita akan check untuk primary force.
Okay, untuk primary force. You see MR, primary force. MR, primary angle. Okay, saya letakkan scale saya 1 cm kepada 0.5 kilogram meter. MR 1 unit. So 1 unit bersamaan dengan 2 cm. Okay, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay, kalau boleh yang ni semua awak letakkan di bahagian tepi. Okay, plane 1 berapa cm? 0.5 kali 1. Sorry, 0.5 1 bahagi 0.5. Dapat jawapan 2 cm. Awak buat. So akan ada markah dekat situ. Okey, kita akan tengok 2 cm Untuk yang pertama, degree dia 0. So awak gariskan 2 cm, degree dia 0. Okey, direction. Jangan lupa supposedly ada unit lah. Okey, next is follow firing order. Nombor 3. So nombor 3 di sini adalah 120 degree. So awak check 120 degree. Sorry, 120 degree. Awak check. So daripada paksi X nak pergi ke sini adalah 120 degree. So nombor 1 dah, nombor 3 dah. Next, nombor 5. Nombor 5 berapa? Nombor 5 adalah 240. So daripada paksi X 240. Okay, you see, nombor 5. And then next, nombor 6. Nombor 6 is 0. Sama. Nombor 6, 0. Next, firing order nombor 4. Nombor 4 is 120. Sama juga garisan dengan nombor 3 ni. So 4 is complete. Next, last is number 2. Number 2 is 240. Sama dengan garisan dengan number 5 tadi. So number 2 is incomplete. So primary force is balance sebab dia close polygon. Okay, boleh? Ni mudah je. Okay, primary force. Kita pergi kepada secondary force, di mana force yang kita gunakan tetapi angle dia angle secondary. Scale yang sama. Okay, scale yang sama. Scale yang sama. Kita gariskan, kita letak firing order number 1. Number 1 nilai positif lah. Number 1. So number 1 2 cm. Okay, 2 cm. Next, number 3. Number 3 is 1 2 3. Number 3 is 240. 240 di sini. So garis ke bahagian bawah. Number 3 complete. Next, number 5. Number 5 is 1 2 3 4 5. 480. Maksudnya 360 campur 120. Okay, 360 campur 120. 480. Kita akan dapat nombor 5. Next, number 6. Number 6 is 0. Sama lain dengan nombor 1. Next is number 4. Number 4 is 240. Sama lain dengan nombor 3. Okay, after that number 2 plus 480. Sama lain dengan number 2. Sama lain dengan number 5. So secondary force is balance. Close polygon. Okay, ayat ni mesti ada, ayat ni mesti ada. Scale mesti ada, direction, angle, semua mesti kena ada. Baru awak akan dapat full mark. So
primary force and secondary force balance. Kita pergi kepada primary moment. Okey, untuk primary moment Okey, untuk primary moment di sini, graf bahagian bawah ni. Tengok primary moment Kita akan dapat unit MRL. Okey. Untuk plane yang pertama is 0. So tak perlu lukis. Okey. Untuk next, kita ikut firing order. 1 3. 3 1 3 3 is 2. So skill saya adalah 1 cm sama dengan 0.5 kg meter square. Skill saya. Okay. So number 3, kita starting point di sini. Number 3 at the 1 2 3 120 di sini. Kita starting nombor 3. Okay. Number 3. Gariskan. Berapa panjang? Okay. Empat cm. Nanti awak kena tulis lah. 4 cm, 6 cm. Okay. 8 cm, 10 cm, 2 cm. Okay. Awak kena tulis. Nombor 3, incomplete. Siap. Next, number 5. Number 5. Degree 1 2 3 4 5 220. Degree 220. So daripada sini awak kira pada part CX 240. Awak gariskan sepanjang 10 cm. Okay. Kalau tak silap saya 10 cm kot. Jom. 8 cm. Okay. Nombor 5 is 8 cm. Awak gariskan dia. And then next kita akan pergi kepada number 6. Number 6 is 5 cm. 10 cm. Unit dia 5 unit power of 3. Dan degree dia adalah 0. 10 cm. 10 cm, yup, betul. And then next kita akan pergi kepada number 4. Number 4 is 120. Number 4 is 6 cm. 120 degree 6 cm. Okay. Next kita pergi last, number 2. Number 2 is 4 cm. Tapi number 2 is 240. So 240. So sampai mesti pada, okay, dia close polygon. That mean primary moment is balance. Okay, nampak? Close polygon. Awak mesti kena tahu ada scale, ayat, ada dua ni. So degree mention. Okay, this one mention unit power of 3. Okay, unit power of 3. Sebelum ni saya salah. Unit power of 3. Okay. Dan degree Dan letakkan simbol. Garisan ni mewakili apa dan direction ke mana. Baru awak dapat full mark. Kita berbalik pada secondary. Okay. Kita balik kepada secondary. So for secondary moment, kita buat macam biasa. Secondary moment. Kita buat macam biasa. Kita start dengan firing order number 1. But number 1 is 0 MRL. So no need to draw. Next is number 3. Number 3 is 4 cm. But number 3 is 240. Tengok. Number 3, saya start daripada sini. Start. Okay. 200 and this one. Sorry. Bukan sini start dia. Sini start. Okay.
240. Garisan ke bawah. Positif. Simbol mewakili apa? Dan unit. Okey, 2 unit. Power of 3. Next, firing order number 5. Number 5. 480. That means 360 degree plus 120 degree. Awak akan dapat 480 degree. Sepanjang 8 cm. Direct. Pergi ke atas. And then next, 4 unit. Okay. Power of 3. Next is 6. Firing order number 6. Okay. 0 degree, but panjang dia 10 cm. Okay. Next adalah 4. 4 is 6 cm dan 4 is 240. 240 pada part CX, 240. Direct ke bawah. So direct. Okay. And then the last one is number 2. Number 2 is 480. That means 360 campur dengan 120. 360 campur 120. Yang tu adalah angle bagi nombor 2. Panjangnya adalah 4 cm. 2 cm. Direct. So, dia close polygon. Betul? Close polygon. That means secondary moment is balance. So, semua ni adalah balance. Itu yang awak perlu draw. Awak perlu buktikan dalam soalan ni. Faham apa yang saya tunjukkan ni? So nanti saya akan tunjukkan soalan nombor 15 dan soalan nombor 16. So sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.